Okay class, so after we have finished all the design in phase 3, so the team will move on to fourth phase, iaitu implementation, fasa pelaksanaan. Okay, jika if the organisation ataupun solution yang kita berikan hanyalah terus beli software directly daripada syarikat luar, so this phase akan kita skip lah, kita tak perlu buat lah this one, ya. Jadi untuk kenapa fasa implementation ni perlu wujud, okay, apa purpose fasa implementation? The purpose is to construct the new or modified system and deliver it to user. So tujuan implementation ni kita akan bina sistem baru atau kita ubah suai sistem sedia ada. Depend lah pada customer kita punya keadaan. Adakah dia dah pernah guna sistem ataupun dia tak pernah guna apa-apa sistem lagi. Kalau belum pernah, kita akan construct new system lah. Itu maksud dia. Kalau sebelum ni klien kita tu dah ada guna satu sistem dan nak ubah suai saja, so kita akan modify. Itu maksud ayat di sini. To construct the new or modified system. Selepas kita dah bina, kita akan terus hantar pada kita punya klien. Akan deliver lah kepada klien kita atau user tersebut. So for fourth phase, kita ada 4 major activities. So senanglah nak ingat phase 4, ada 4 major activities kalau you nak hafal. So the first one is develop programs. Second, kita akan install and test the new system. After kita install, kita akan train the users. Okay, train users. And the fourth one, bila user dah ready, kita akan convert to the new system. Okay, actually kalau untuk menghafal, I think these 4 activities ni agak mudah. Okay, flow dia tu kita boleh nampak from the word itself lah. Develop program, bangunkan sistem, and then install and test the new system. Dah siap program, kita install lah and test lah sama ada sistem tersebut working properly or not. Selepas kita dah test semua okay, kita akan train the user. And then dah train user semua ready, klien kita dah ready to use it, so company akan decide untuk ready untuk convert to the new system. Kalau faham di sini ni boleh nampak, imagine so mudahlah untuk hafal. But of course we need to go to the detail lah, of for each activity ni kita ada detailsnya masing-masing. So let's move on. To the first activity adalah develop programs. So di sini apa yang berlaku adalah programmer akan terlibatlah di sini. In order to develop a program ataupun sistem tadi, programmer perlu face 6 step, perlu lalui 6 step juga. So in order to develop program ni, dia ada fasa-fasa juga atau step-step juga. Samalah macam nak bangunkan SDRC ni. So untuk program itu sendiri ada 6 step. Pertama, identify input, process and output, iaitu analyze the requirement. Tengok balik apa data yang terima tadi yang diberi oleh sisi analis tadi. Input apa, proses apa dan output apa. So programmer akan analyze lah di sini. Teliti betul-betul. And then lepas dah dapat tahu input, proses, output tadi apa, and then programmer akan design lah solution. Design ni maksudnya kita tak main dengan software lagi, kita hanya lakarkan lah, buat lakaran how to solve the what we should do in order to fulfill requirement daripada user tadi. Semua kena design. Okay, selepas design kita kena test dulu design tadi. Bukan test macam mana, test secara roughly lah daripada design atas kertas tadi atau yang printed tadi, kita test adakah semuanya okey, flow-nya check balik, kena check dulu algoritma. Sebab apa? Selepas check design ni, kita akan terus pada bahagian coding. Lepas siap design, kita akan terus ke coding. Once kita dah pergi ke coding, kita kena follow design yang betul. So that's why kita kena test dulu design tadi, algoritma tadi.
So algoritma ni usually dia melibatkan sama ada flowchart ataupun pseudocode lah. Flowchart tu bentuk carta tapi pseudocode dalam bentuk ayat. Dia ada dua jenis. Selepas dah test semua clear, then programmer akan implement design dan mula menulis program, write program atau kod lah, mula mengekod. Di sini diorang akan guna software dah. Okay, for implementation, to implement the design, kita programmer dah mula menggunakan software dah. Seperti SQL, okay, structured query language ke, dia boleh pakai Microsoft Access ke, ataupun sebarang programming language yang lain. Selepas dah siap design, okay, dah settle design semua lengkap settle, perlu sekali lagi kita test the program. Program dah siap tadi perlu lalui fasa testing pula. Okay. Okay, dah siap semua sampai test semua dah okay. Kalau ada masalah, perbaikilah. Ya. Kalau ada masalah, baiki. Kalau tak ada apa masalah, terus pada documentation. Documentation ni akan kumpulkan maklumat semua ni secara printed lah atau secara digital pun boleh. Okay. Berulang. So akan dokumentkan semua step ini daripada fasa analisis ini hinggalah ke fasa testing. Kenapa perlu buat documentation? Kenapa? Sebab if there is any problem, senang nak refer, senang nak refer. Okay, kalau sesiapa mana-mana programmer lain nak ambil alih this project pun, dia akan ada rujukan. Itu kegunaan documentation untuk program. Okay, hope you guys understand develop program ni. Yeah. Next, go to selepas dah siap all the program tadi, dah lengkap semua, elok tak ada cacat cela. So dah ready for second activity, iaitu install and test the new system. Untuk part install and test the new system ni, you all kena tahu there are 4 step of testing yang kena buat. Okay, ada 4 step testing yang kena buat. Pertama, kita mesti buat unit test. Unit test ni apa maksudnya? Verify that each individual program or object work by itself. That's why Madam suruh imagine bahawa sistem ni yang besar dan di bawahnya ada banyak-banyak program atau sub-sub program lagi. So kita kena test individu program itu work by itself or not. Make sure semua bahagian berfungsi dengan baik. Contoh macam contoh gambar yang hotel reservation tadi kan. Make sure setiap program itu working properly by itself. So that's why dipanggil unit test. Selesai testing unit ni, setiap unit kita akan test secara keseluruhan sistem lah. Check overall system. Adakah all programs in application tadi atau sistem tadi work together properly? Adakah setiap sub program tadi work together properly? Ya, itu dipanggil system test. Verify ni kita sahkan bahawa semua program di dalam sistem tadi berfungsi dengan baik. Selepas itu kita perlu perform integration test. Kita perlu sahkan adakah kita punya sistem tadi atau application yang kita bina tadi work with other application. Contoh macam mana? Let's say sistem kita tadi yang kita bina tadi boleh generate report menggunakan Microsoft Word ke, Microsoft Excel ke ataupun PDF. So we need to test sama ada is it working properly or not bila kita nak convert to other application tadi. Itu maksud integration test. Work with other application. Acceptance test pula last sekali. Acceptance test ni dilaksanakan oleh end user lah, pengguna tu sendiri. Kalau contoh case study kita yang college tadi, yang college yang Madam bagi tu, yang nak guna sistemnya adalah instructor kan, tenaga pengajar. So tenaga pengajar tu sendiri akan perform checking ni lah. Kalau kita buat sistem untuk untuk librarian, maybe librarian tu sendiri akan check sama ada new system itu works with actual to ensure that it work with actual data.
Adakah sistem yang kita bina tadi boleh berfungsi dengan betul dengan data sebenar. Memang kena ada testing lah. So, yang you all kena ingat, unit system, system test, there are 4 lah. There are 4 types or category of testing: unit test, system test, integration test, acceptance test. Okey, selesai part testing, apa pula? Okey, kita ada third activities iaitu train user. Bila semua dah okey, so we are ready untuk train the user lah. Okey. Train user ni apa maksudnya? It involves showing users exactly how they will use the new hardware and software in the system. Showing users exactly how they will use the new hardware and software in the system. So, ada keperluan, mungkin ada penggunaan hardware dan software yang baru ni kan. So, kita perlu tunjukkan cara yang betul lah. So, how we are going to perform training ni? Di sini ada 3 jenis. Kita boleh pilih lah which one yang sesuai dengan situation. Kita ada one-on-one session, kita ada classroom style lectures, kita ada web-based training. Okay, so kita kena tengok lah klien kita tu siapa yang nak guna. Kalau seorang-seorang atau tak lebih daripada 5 orang, not more than 5, so we can choose the first one. One-on-one session pun boleh kan. One-on-one session ni maksudnya face to face lah. Face to face seorang-seorang training one by one. Kalau rasa ramai pengguna yang akan guna sistem tu nanti, kita boleh pilih jenis kedua iaitu classroom style lectures. More than 5 tu kita sesuai ambil classroom lah. Kalau terlalu ramai macam beratus-ratus, let's say macam matriculation information system contoh. So untuk train lecturer dan staff untuk guna sistem tersebut, maybe yang paling sesuai adalah web-based training. Staff matriculation lah. Semua staff boleh semua lah. So beratus-ratus, beribu-ribu. So the most suitable one is web-based training lah. Faham ya? Contoh. So yang you kena tahu ada 3 jenis lah untuk training user. Kita boleh pilih which one yang sesuai dengan kita punya situation. Why implementation is important? Why train users is important? Important because it helps users to be ready for the changes and adapt quickly to the new system. Di sini kalau soalan tanya importance, kenapa perlu perlu sangat nak train user? Kena jawab this one lah. Help users to be ready for the changes and adapt. Sesuaikan diri dengan cepat kepada new system. The first point di sini adalah apa maksud training lah. Apa maksud training? Showing users exactly how they will use the new hardware and software in the system. Ini definition. The last point here is the importance ataupun mungkin the purpose. Okay, boleh jadi the purpose. Apa tujuan buat training? Boleh guna this answer. This as the answer. Okay, dah selesai train user, semua dah ready. So now kita boleh dah bagi tahu klien kita bahawa dah ready untuk convert to the new system. Apa maksud convert to the new system atau definition? Is to change from the old system to the new system. Nak bertukarlah from sistem lama kepada sistem baru. Itu maksud convert to the new system. Untuk convert to the new system, we have 4 conversion strategies. There are 4 strategies, so company atau user atau klien kita boleh choose lah which one yang dia rasa sesuai, paling sesuai. There are 4 choices. Pertama, direct conversion. Second, parallel conversion. Third, phase conversion. Fourth, pilot conversion. So, company atau user atau klien kita boleh pilih yang mana sesuai dengan keadaan dia. Situasi di organisasi dia. So, in order to do that, kita kena tahulah apa maksud direct conversion ni macam mana, parallel ni macam mana, phase macam mana, pilot macam mana. So, Madam letakkan this diagram so that you boleh get the picture lah on how all 4 strategies ni different. Apa perbezaan dia orang.
Cuma diagram ni start dengan parallel. Tak apalah. Okey, parallel. Apa maksud parallel ni? Dia adalah di mana old and new system are used at the same time. Digunakan serentak. Dia stopkan sistem lama terus, ya. Okay, so dia guna bersama old system ni and new system. Maybe at certain point, at certain date nanti, bila dah puas hati, baru dia akan tukar keseluruhan menggunakan new system. Itulah. So, ada jarak masa yang dia akan gunakan old system bersama dengan new system. Ni line garis masa lah ni. Pertembungan old system dengan new system ni maksudnya lama lah kita gunakan old system, new system serentak. Tapi mungkin at certain point nanti, mungkin selepas beberapa bulan atau tahun, mungkin company dah ready untuk convert sepenuhnya kepada new system. Kalau direct pula macam mana? Direct conversion, old system is discontinued on one day. Tamatkan old system pada hari tersebut, and then esoknya and the new system is used on the next day. Esoknya dah convert terus kepada new system. Old system terus tak pakai. Itu direct conversion. I hope this one is easy lah because dia dah ada dalam wording tu sendiri, iaitu direct conversion. The third one is phase conversion. Phase conversion ni ia sesuai untuk sistem yang besar yang ada banyak-banyak sub-program lah dalamnya. Okay. Apa maksud phase conversion? Parts of the new system are implemented over time. Maksudnya dalam sistem tersebut ada sebahagian program diguna pakai dah. Ada yang belum lagi. Phase by phase lah, berfasa-fasa sehinggalah fully implemented. Sehinggalah berfasa-fasa mengikut masa lah. Mungkin pada permulaan department account akan guna the system untuk part dia. Selepas 6 bulan maybe department lain pula seperti department human resource ke pula akan guna part of the system, part of the new system. And so on sehinggalah all part of the system is used. So ini dipanggil berfasa-fasa, phase conversion. Sesuai untuk sistem yang besar. So the last one we go to the pilot conversion. Apa maksud pilot conversion? Entire system is used tapi di satu lokasi lah, is used in one location. Yang lain tunggu tengok dulu. Okay? So contohnya yang ni sesuai untuk company atau organisation atau klien kita yang banyak branch, yang banyak cawangan. So dia nak cuba new system di satu location dulu. Contohnya nak cuba di cawangan di Kedah dulu contoh. So geng Kedah akan guna sistem baru dan kita akan tengoklah sebarang perkembangan sistem tu okey ke tak okey ke. Kalau semua okey, then one day all branch, semua cawangan akan bertukar kepada new system. Kita test di satu tempat dulu. Kalau semua okey, then organisasi akan convert, akan minta semua gunakan sistem baru tersebut. Ya. Okay, besides kita kenal maksud-maksud tersebut, kita boleh tengok direct conversion ni apa advantage dia. Di sini ada note meaning tadi jugalah ya, sama. So advantage guna direct conversion tadi, direct conversion dia tak perlukan kos yang tinggi lah because yang sistem lama di stopkan terus dan guna sistem baru terus. Apa disadvantage-nya? Disadvantage-nya agak risky lah, agak berisiko because if anything happen, dia boleh mengganggu operation lah, disrupt operation seriously. Kalau lah sistem tu tak work properly at the first time. Next, kita tengok satu lagi conversion iaitu parallel. Apa advantage parallel? Kelebihan guna bersama old system dengan new system ni, can fix any problem in the new system before terminating the old system. Kelebihan dia kalau guna bersama serentak,
kalau ada problem berlaku pada new system, boleh baiki dululah. Dan baru terminate old system. Tapi ada disadvantage-nya, iaitu kalau nak gunakan kedua-dua sistem means kos untuk operasi kedua-dua sistem tu tinggilah. Menjadi tinggilah sebab guna dua sistem. Costly to operate two system at the same time. Okey, yang lain-lain tentang phase conversion tadi, conversion secara berfasa. Larger system, as Madam mention before jugalah, Madam tulis di sini semula. Larger system with multiple site may use a phase conversion sesuai untuk larger system. Untuk pilot conversion, one location ya. After the pilot site tadi, yang branch yang kita cuba tadi approve the new system, then site-site lain pun dah boleh tukar kepada new system. Boleh pilih lah nak convert macam mana. Boleh pilih cara conversion yang macam mana juga.